Okey, saya sekarang berada di kawasan Hama, di mana satu-satunya hospital yang berada di Hama dinamakan Hospital Rahmah, hospital sementara yang kelengkapannya sangat-sangat kurang. Apabila kami masuk sahaja melihat pesakit-pesakit yang bercampur-campur. Sebelah kanan saya kanak-kanak kecil yang sakit. Sebelah kiri saya Musa baru berusia 16 tahun. Kakinya kena potong sebab kena roket. Kami masuk dalam bilik operation sekarang. Dengar tak? Ya Rob, Ya Rob, calling for Allah. Ya Rob. Tangan dia Allah, tangan dia kena roket. 2 roket dalam tangan, fraction. So dia sambung balik dalam masa berbulan-bulan. Allah Akbar, berbulan-bulan untuk baik. Memang dia ada bagi satu gas, tapi gas tu tak powerful, tak mencukupi, dan akhirnya pesakit akan tersedar dan rasa kesakitan itu. Sebab apa? Sebab kita kekurangan dana, mereka kekurangan dana. Ini kerja kita, ini kerja ummah. Tolong semua untuk memberi dana di www.tabunsyria.com. Bismillah. Alhamdulillah. Lepas operation boleh cakap Alhamdulillah Salami. Alhamdulillah Salami. darah penuh kat bawah. Alhamdulillah.